salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Nurhalini binti Alias, merupakan guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah, Kluang, Johor. Matlamat saya adalah memperkenalkan SDG Goals kepada murid saya. Saya mengajar murid saya untuk menulis email kepada penpol mereka tentang kepentingan menjaga kelestarian alam. Dan mereka juga menghasilkan poster dan buku skrap. Saya aplikasikan melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta projek di dalam dan di luar kelas. Saya juga membimbing murid saya untuk menyertai pelbagai pertandingan inovasi berdasarkan SDG Goals, Sustainable Development Goals, terutama berkaitan tema 14, 15 dan 16 yang seperti Climate Action, Life on Land dan Life Below Water. Saya juga menggunakan medium digital menggalakkan murid saya untuk mencari maklumat berkaitan kelestarian alam. Mereka juga telah menghasilkan sabun dan juga produk berasaskan sumber-sumber asli. Murid saya juga telah menghasilkan bioplastik sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan pencemaran laut dan sungai. Dan mereka telah memenangi pertandingan I Can School Challenge dan telah mempamerkan produk bioplastik mereka ini di persidangan Bidder Change mewakili Malaysia ke Jepun pada tahun 2025. Saya percaya aktiviti berasaskan projek di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah telah banyak membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid saya dan meningkatkan lagi kesedaran mereka tentang alam sekitar. Saya juga telah menjalinkan kerjasama dengan Ekomar iaitu Ekomiri Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Dato' On IDO dalam usaha untuk memperkembangkan lagi projek berasaskan kelestarian alam ataupun SDG Goals ini. Pada tahun 2024, setelah membawa hampir 86 orang murid untuk menyertai projek mangrove iaitu aktiviti berasaskan bakau di Langkawi dan juga di Tanjung Piai Pontian. Dan pada tahun 2025, saya telah membawa lagi murid-murid sekolah saya untuk ke Tanjung Resang Mersing untuk memberi kesedaran, pengetahuan dan pengalaman kepada murid saya tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Saya juga membawa murid-murid saya ke Kapit Sarawak dengan menjalinkan kerjasama dengan SK Lepong Baleh di sana. Mereka berkongsi segala ilmu, kemahiran dan pengetahuan yang mereka peroleh berkaitan dengan kelestarian alam. Murid saya juga telah dijemput untuk melakukan pameran inovasi berkaitan kelestarian alam di Malaysian Heart Summit dan saya sendiri juga turut terlibat untuk menyebarluaskan lagi tentang kelestarian alam kepada pelajar dan pengunjung yang berkunjung ke Pusat Sains Negara melalui aktiviti Hour of Good. Saya juga telah terpilih sebagai Ambassador Climate of Change dan mewakili Malaysia ke persidangan KESU iaitu Climate Education sama universiti di France. Saya juga telah berkongsi semua ilmu pengalaman yang saya dapat di France dan Dubai ini dengan pelajar-pelajar di sekolah saya ceramah oleh pelbagai pihak. Percayalah, usaha kecil mampu memberi impak besar dan perubahan bermula dengan pendidikan.